Belang-belang ke dia. Pada fikir kadang-kadang belangnya kai tanya hana mupu dia mende dia. Nya pude tu boh no. Pude ju. Cuma meno tanya kat telat-telat bercara maju. Bercara bacut cara beramal. Baik tandalkan tenaga roh berkalma. Lain tiro dalam. Ibadat go bejek kefalat dia. Kerja lupa. Nama gen mentau. Bagai. Jo ke cukup le betul dah najak teman tu bah. Nyan ni kat cakau dia. Berjak gara-gara tanyo meno fahala magen. Karena fahala orang yang jaknya gara-gara tanyo kan ke nabi ke tanyo oleh Allah kan sadip ni. Ngudi baik susah nak kalau orang nak sembahyang. Kan baik dia nak sembahyang. Hati ji nyan tempat yang magen. Punya kakak sembahyang ke roh badan magen dah yang kan. Ya. Tahu orang manteng hanai lume pada tempat roh magen bi lume. Hai la dom meno aju. Mun Fatihah hana roh long. Tengok tak berat tak semua medih dia nak soyak buat. Ya. Kakak tak uju roh Fatihah, tak gen Fatihah ju. Pakat sembahyang Fatihah kan yang baca Fatihah dia. Pernah. Tengok ke mati ke yang Fatihahnya ke baca tengok pernah. Kan pahala kan ke tengok si. Doa sembahyang tengok pernah. Ada gelakai dia dah pernah pi hanja tu. Getem pi hang pernah bagi tengok. Tayu mentang dah pakai sembahyang. Pakai yang pernah mentang. Yang pernah solain, yang murna orang lain, yang pahala tengok. Magai kau mangat kan? Ke baik bangai jaga. Dia ya cara agai motor gop. Urang ngempeng roy, ya cok labai ha. Kementang cara. Tapi dengan Allah tak magen. Hana perken 10% ke jo bala sertau. Maka magai no. Baik kali tajak tu ada gop. Wah menai ke dia. Lalu meno apa dah pakai agam tu ramai tahu urang curugai aku. Curugaya hana merpah ji, hana mencohak ke dayo te ramai urang. Donya yo te kata gegop kani ke dayo. Akhirat hana ji. Hana batas. Ang keji no meno mata yo kat telat dia. Nhớ lửa thằng cà quay ơi rồi lại nhớ phải đến đi no đường muslimin muslimah kan punya bir kerja jalan-jalan le be le lampu sebenji mati tanya le tak dapat nama game macam kiban caranya orangnya bergetem bobo ibadah bergara-gara dia tiro tak tume ka kala tiro tu punya tak bobo tiro ke tiro tak kan tiploh ro tak tume padi ke pala okay, tanya ke mati urangnya ke pubut gara-gara pun dia pakai. Han beruntung. Tengok dalam tengah long kuno yang magen. Han le tu mentau dek magen ayu. Tu nak payah bloi go, nak payah sewa. Hai dia pakai mata. Cuma kadang-kadang nak urang, yang tak pakai mata hang gede. Kadang-kadang payah tabi kupi-kupi, tabi mimi ju. Mangai dia, dia kadang-kadang mengating kai dengar tu. Dia kan target je pernah rugo sebab buku mi. Pahala wa akhirat dia ojai dah. Nya insyaallah menyo terima gen kau dia agama. Maka hanya yang paling beruntung nyo royo tolong kono lu lanti je kage duduk. Ya kan? Hai lu nak si pahala si gara-gara ron magen lu pahala. Nya pai hana jadi li. Mana nak le pahala ya hantu ira ku ko dia dia ni kila balung handin bubuan tu. Mana dia baik je hanji ya laudin la doyanyo kila bago. Bah ke dia bago thairo dem laba. Kelibut menyo kila bah menjak deng depan hai motor. Ko laba tu ke motor. Payah yang depan. Tak blau berhan di takut laba tu ke mekat ber. Tak tenda. Dah fikir kila baurinya thairod terowak pun masalah. Kan? Jadi ronyo meneniat ju catat sebagai agen ilmu, agen agen agama. Pahala agen gepah jai tua tu. Baik tanda pribadi ro. Magai ju. Ya kan?
Buku tulis malaikat julatib, buku tulis dalam buku malaikat nyolong catat sebagai agen. Ya. Fahla coba Allah ke ikhlas kerana Allah. Dia kan? Ini kan dia magen you. Ya insya-Allah punya berwatun dia. Ya dua tu kata no jemaah munyo bin magen ro ne. Nya halat biji le. Tapi bibi magen, tanya target akhirat. Dia kan? Jadi niat aja, niat julati insya-Allah ya Allah nabi taufik dan hidayah. Orangnya kalau magen. Nyok aku tem. Ya ikhlas aku tem ya Allah ya. Ikhlas karena Allah. Jadi mulai orangnya ju dilantik resmi je kagen. Agen kebaikan, agen agama. Netem kan? Hai kan gelo, bilu phala si phalayu. Ira menan si magen itu. Aku menau dia agama dari zaman kan. Betamim iem. Yang orangnya ti urang kena relah agama ti jai tu. Munyo jamun mesti hana tapu buah hana tu agama ku urang tayo kagak soh hina. Orangnya kai coy gop. Coy kafe orang. Kerjanya payah bangkit. Sebarkan ilmu, sebarkan agama. Tanya-tanya ke agen-agen.